Bosan betul lah. Banyak nota. Nak kena tulis pula tu. Sakit tu tangan. Ish. Kenapa ni? Nama saya Nur Al-Aisyah binti Nur Faizan dari SMK Siasan Kanga Perlis. Hari ini kita nak bincang satu topik yang super penting, iaitu tentang e-pembelajaran. Jom kita tengok. Jadi e-pembelajaran ni apa sebenarnya? E-pembelajaran ialah penggunaan teknologi digital dalam pendidikan. Dulu kita hanya ada buku dan papan hitam. Tapi sekarang kita ada Google Classroom, Zoom dan MOOC. Pembelajaran jadi lebih fleksibel dan seronok. Okey. Tapi kenapa e-pembelajaran ni bagus sangat? Pertama, akses tanpa had. Pelajar di mana-mana boleh belajar tanpa perlu ke sekolah fizikal. Kedua, pelajar ikut gaya sendiri. Nak ulang video 10 kali, tak ada masalah. Ketiga, atraktif dan seronok. Ada video, kuis, simulasi. Tak ada alasan nak tidur masa belajar. Senanglah macam ni. Dengan e-pembelajaran, pelajar luar bandar pun dapat akseskan ilmu sama macam di bandar. Jurang pendidikan makin kecil dan guru boleh ajar dengan lebih kreatif. Wuyo, kalau belajar macam ni, confirm semua orang suka. Aduh, memang tak ada pula. Macam mana kalau internet tak ada? Macam mana nak belajar? Tak semua pelajar ada internet laju. Tapi jangan risau, kerajaan dan sekolah dah sediakan peranti percuma, hotspot, wifi di sekolah dan perpustakaan digital untuk bantu semua pelajar. E-pembelajaran bukan sekadar teknologi, ia masa depan pendidikan negara. Dengan teknologi digital, kita boleh lahirkan generasi yang lebih berilmu, kreatif dan bersedia hadapan cabaran global.